Kak selalu doktor gigi. Apa doktor gigi? Oh, praktikal ya. Bila combo. Kak suka tak faham lah. Bila combo tahun depan kot bulan 5. Semua jadi menantu mak. Oh. Praktikal kira student lah kan, belum grad. Belum. Berapa keping gambar ambil hari ni? Tak ada. Tak ada gambar pun. Langsung kening ori ke kening JKR. JKR tu apa? Lambat lagi lah. Taklah lambat pun. Dah 9 ni habis dah. Bulan 8 ni. Hai. Cantik mesti punya orang. Lampau lah. Saya kahwin belum? Kak kenapa hidung merah? Kak sesama je. Saya sesama. Ya Kak Long. Ya. Adik aku malah voice. Tengok. Kena bangga nanti tu. Saya cantik. Salam. Belajar kau siapa? Saya ambil pendidikan. Betul ke lepas habis tadi boleh kahwin? Betul. Hai cikgu saya. Awak student saya ke? Sumpah gigi cantik. Tak adalah. Kan dah ada. Ya, macam kau belum berapa? 10. Cikgu ke? Cikgu. Gila dah ni. Siapa Bukan kan? Tak baik tipu. Cikgu apa? Rahsia. Pendidikan kira pakai cikgu belakang tanya. InsyaAllah ni. Siapa? Sains dengan bio. Apa yang ya? Aswan. Nama apa? Aswan. Nama sebenar? Cuba kita tahu nama. Bio gerak dulu lah. Kenapa? Anti lah ni orang-orang bio ni. Sains dengan bio ni cikgu. Ya, sampai nanti aku nak. Macam nak masuk balik sekolah lah. Masuklah. Susah lah. Bio lah senang. Ajar mana student 30 boleh masuk ke? Masuklah, nak masuk. Kalau rasa nak belajar lagi, belajarlah. Ya, tak apalah. Mana ada. Saya tak suka bio, saya suka sains. Saya tak suka sains sangat, saya suka bio. Bukan bio. Biologi. Saya lah cikgu. Banyak saya student aja. Biologi saya student lah. Saya tak suka bio, saya suka cikgu. Dan saya suka busy cikgu. Oh, tak sehaluan. Saya suka biologi lagi. Biologi best lah. Best kan? Biologi best lah. Teman-teman saya sastra. Oh ya ke? Ampun suhu. Saya suka RBT. Saya suka biologi. Namakan dua proses utama dalam kitaran karbon yang menambah dan menyediakan karbon dioksida dari E. Apa ni? Proses ke? Dua proses utama. Karbon dioksida dari A, dari E. Okay, fine. Apa yang cikgu suka? Saya suka. Macam tu pula. Bolehlah semula. Ya, sabar. Yang mengenakan kesalahan. Saya suka KRT cikgu. KRT apa? Rumah tangga. Buka. Terima kasih. Semoga awak dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kimia. Dan belas sastra tambah layer. Apa pula belas sastra? Okey apa? Salam. Maka saya cikgu ni lah cantik bijak orang. Amin. Kemahiran rumah tangga. Oh. Macamnya. Bijak. Bijak. Bijak.
Nantikan organel berfungsi sebagai tapak untuk sintesis protein dalam sel. Organel function active site. Active site ke? Tapak means tapak active site untuk sintesis protein. Sintesis protein dalam sel. Organel mitochondria. Is it? Wah, ada kakak student. Cikgu subjek apa? Bio. Tengah tu dalam ambil apa tak? Patutnya abang yang kena belajar adik. Mana adik belajar abang? Apa? Tanah. Baru dah main BBM. Salam asal. Pijaklah tu KKRT tu tadi. Oh, pijaknya. Baru dah main tu lah subjek kemarin hidup. Bersama best juga. Ribosom muka macam medium anatomy. Medium anatomy tu apa? Anak mana? Mana ada anak? Saya tak ada anak ni. Ada betul lah tu. Nanti orang buat adik belanja abang. Oh, Tiento tu dia abang saya. Aku ni tak ada apa. Waalaikumsalam. Nanti follow back. Waalaikumsalam. Nanti follow back. Cikgu memang cantik-cantik kan sekarang. Ikut kamu tentang masa tersebut. Like kata Kejap. Saya nak jawab satu soalan ribosom. Jawab orang ribosom, saya tak ingat lah. Ribosom dia dalam organel juga. Ribosom kita ingat lah. Salah pandannya salah Zatullah. Apa tu? Follow back. Saya nak try. Yang dia nak try. Sayung payung lesung satu kali tanah. Itu comot awak tak? Mana ada comot? Mana ada? Mandai je. Baik-baik optimis. Sama-sama. Amboi sikan. Taklah. Saya biasa-biasa je. Sekejap, siapa yang tanya pasal ribosom tadi Cuba bagi sikit jawapan ribosom tu apa. Sumpah lupa. Ribosom. Ya Allah, tak ingat. Sini makan tak ada ngomong. Kita jaga. Syah, terima kasih. Orang yang ada si bibit dan deseng ni boleh senyum. Manis-manis semuanya. Taklah. Manisnya. Salam. Bijak abang tu. Dia cakap jawab tu sebenarnya. Tak suka ada si bibit saya. Ribosom. Saya lah. Jawapan dia apa Cuba saya jawapan. Macam saya tak puas hati sebab saya tak ingat. Saya ada 3 senyum. Saya kalau salah punya jawapan dia ribosom. Ribosom bukan mitochondrian ke? Dia organel fotosintesis protein. Betul lah. Betul. Dia bukan active site kan? Cikgu kok confused. Okay, bye. Jangan lama tak tengok sains saja. Tak tengok sains?
Sains sekarang dah lain lah. Sains sekarang awal-awal je diorang belajar pasal manusia tu. Lepas tu diorang nak belajar pasal campur-campur. Ada fizik, ada kimia, ada situ. Saya tak ambil bio. Tak apa. Nanti ambil bio. Bio kan? Aduh, berat bio lah. Tak faham. Kena faham kan? Faham kan cepat? Nampak dah manis tengok aku je macam tu. Hai. Kalau cikgu ajarkan bio, saya ambil lah. Kalau tak, makasih lah. Aku pula macam tu. Belajar ni, belajar je. Apa formula laju? Sumpah tak ingat. Yang tu sumpah tak ingat. Lagi BI tak cerdik mana tak apa. Yang penting mata nak kena cerdik sama bisnes kan. BI lelaki ni. Oh, okey. Typo ke? Okay. Assalamualaikum salam. Cikgu tu betul lah nama saya tu. Assalamualaikum salam. Hai. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Hidup lah. Apa yang hidup? Saya alhamdulillah hidup. Hidup sihat sejahtera, aman sentosa. Saya jawab lah, saya yang bagi soalan. Jawapan dia U sama dengan S. U apa? S apa? U sama dengan S. Hidup bersama selama-lamanya. Ada macam matematik awak. Apa yang matematik? Amin. Murah rezeki tu boleh minum kenangan banyak-banyak. Kita pula yang kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selama-lamanya. Okey. Apa yang matematik ni? Tak faham. U sama dengan S. U apa? S apa? S. U. Tu laju. S tu jarak atau sasaran. Oh, U tu laju. S tu jarak atau sasaran. Okey, faham. Faham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak faham. Apa faham je. Terima kasih. T tu apa? Time. Masa. Maklumlah Bayu dapat sini. Ini bukan pasal Bayu. Kita pasal tu soalan apa? Fizik fizik. Siapa ni? Azwan. Kena bawa. Terima kasih. Yes. Pandai dah syukur. Fizik penting. Fizik C tapi ambil engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berlaku peristiwa selepas asal dalam Islam? Tak tahu, cuba awak kongsi. Nanti semua orang boleh tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diam-diam je kantoi nanti. Biar je kantoi. Saya tahu kita apa. Faham. Apa nak cari calon? Cari calon apa? Carilah kalau ada. TikTok. Cikgu Anjal pilih suara rendah ke sebelum dengar online ni.
Tak ingat mami dia sekolah menengah pun. Sini apa abang tu? Alamak, tak sure. Saya tanya adik yang tu sendiri. Menengah rendah ke atas? Menengah rendah ada, menengah atas ada. Dua-dua saya ajar. Nanti saya cikgu RBT je. Dan kata cikgu tadi kira cikgu betul juga ke Koma? Mestilah. Apa-apa gelaran yang bergelar seorang guru, still a teacher. Dia adalah cikgu yang mendidik anak bangsa. Jadi sama je dengan cikgu lain kan, tak sure. Yang tu tak sure. Dekat siapa? Tak tahu. Tengok-tengok apa? Tengok salah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang mendidik bakal anak saya, harap boleh tukar saya kepada kita. Semur. Sakit dada nak kerja dah. Kerja lah bang. Kerja dapat duit. Salah lah, saya mudah perasan. Awak kalau nafsi boleh minta kerja apa? Macam-macam kerja boleh. Habis ambil blushing dah. Mana ada dia jawapannya? Taklah, biasa je. Kerja apa? Siapa saya ke? Kerja tak, saya student lagi. Orang kampung sudah tanya single lagi ke? Main lah orang kampung. Yo je tu orang kampung. Morning. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Akak duduk mana? Duduk dalam kereta. Tapi kan result tak menjaminkan kita berjaya kan. Tak, kalau bercubalah sedaya upaya untuk berjaya. Lagu pendidik. Lagu pendidik. Ku gendut tas merahku, tak ingat dah. Ibu adik nantinya dia. Apa nanti? Orang kampung suruh bagi tahu saya single lagi macam tu. Yang mana adalah live ni, dia ni single lagi. Saya dah tolong bagi tahu kat semua orang. Kredit je awak semua. Okey je. Baik Akmal. Jangan kereta tu nanti. Kereta tu nanti tak boleh start sudah. Janganlah doa macam tu. Ada kelas ke tadi? Tapi doa sedap. Kerja sendiri juga. Kalau stable, okey je. Takut bateri kau lama dalam kereta je ke? Tak apalah. Cantiknya, taklah. Kerja sendiri tu je berjaya. Ya, tapi depends on rezeki. And kalau bekerja sendiri pun still perlukan ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak berjaya? Tak apa, bateri kau tukar bateri baru. Dan hati kaya. Ya Allah, amin. Janganlah bagi orang kampung. Orang kampung sudah bagi tahu seorang je. Macam tu pula. Ayah ada nak tolong saya. Tak ada tau, jangan kau jawab. Ayah ada nak tolong saya, tak ada tau. Janganlah, saya tak ada ayah.
Oh ya ke, sorry, tak apa. Akak tidur le. Tak nak lah. Mengedekan-dekan. Tak ngantuk, tak. Antara tulang berongga dengan tulang padat mana yang lebih kuat? Tulang padat lah. Betul. Salah. Salah ke? Salah. Oh, tulang berongga ke? Sebab emas padat juga kuat. Rasanya lah. Betul. Yang penting ada ni menarik yang macam halal lah. Kita nak selalu cari. Dan ada kucing lah dalam ni. Nak ni tak webput tak? Beli sendiri. Tapi hidung merah restu ke? Taklah, saya ni blushing. Saya cepat blushing. Tu yang merah hidung saya. Segan-segan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu beli blushing hidung. Ya. Cakap pasal webput. Aku hari tu baru bagi makan stray cat. Tiba anjing kejar. Maksudnya tu sebab tu. Macam lagu malam bazir tu. Sekejap. Sama. Tadi boleh buat dulu kat sini. Sama. Kejap. Mak saya ni. Cakap pasal, tu sebab. Okay, sama-sama. Tu sebab anjing tu jealous. Sini tu ada. Tak. Mana ada mak saya tu, nada dia nama macam marah kan. Tapi saya tak pun. Mak saya dia memang macam tu. Saya dah biasa lah. Saya daripada ni keluar tulang berongga menjadikannya lebih. Ini macam jawapan ChatGPT je ni. Tak paraphrase. Tak paraphrase. Kena marah. Ayuh, bebek. Saya call mak tak ada report, nanti bateri kau. Sing hangat-hangat. Tapi yang sing ni Sepuluh saya kan 5-10 minit. Ada ni apa ni kata nak keluar kerja. Ya, beg laptop ni tak ada kat sini. Beg laptop ni dalam rumah, jadi kena ambil beg laptop and then ciao. Damn, macam mana tahu? Nampak sangat. Okay, saya dah habis idea nak cakap. Dah. Aduh, kantuk dah penting. Nampak sangat ayat ChatGPT tu. Lain kali ni tau paraphrase dulu. Cantik lawan ni. Tak ada lah. Saya biasa je. Saya dalam manusia insan biasa. Tiba. Buat kerja kat mana aku sampai tak sure. Tak sure lah kat mana. Tengok dulu. Tolong cuba buat kat lu blush ni. Pasal zaman saya tak ada GPT. GPT ada function dia jugalah. Dia bukan macam kita boleh belajar something yang kita tak tahu. Sal adik comelnya awak. Sal adik tak faham. Hadis Melayu ke ni? Taklah. Yelah, I wish ChatGPT ada dulu. Oh, faham. Tak apalah. Zaman abang dah berlalu. Biarkan zaman-zaman student sekarang pula. Kak, jangan cantik sangat, please. Saya kan masih biasa je.
Apa kau ni? Salam adik, selamat petang. Asal mana? Salam. Selamat petang. Saya berasal daripada Rusia. Janganlah biasa-biasa. Nanti abang kau biasa-biasa kat aku. Tak, saya tak biasa-biasa. Dah cakap dah. Yelah, kena jadi blushing kan. Tengah tunggu husband balik kerja ke? Tiba. Husband pun tak ada. Cantik angle kamera. Dah cantik. Ke awaknya Angel sebenarnya. Kamu orang mana negeri rahsia? Asal dengar. Rahsia lah. Husband kau baru nak lahir kot. Tian tu. Jangan kau ajar Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun Malaysia tak besar, tapi Juna juga nak cari satu-satu rumah ketuk. Cari satu-satu rumah ketuk. Okey, apa sikit. Baru nak SPM tahun ni. Sumpah tak nak. Sumpah tak nak. Pelik lah husband baru SPM. Tak apa. Kak nak resume. Resume apa ni? Tak, saya tak ada nak cari orang ambil kerja ke tak ada tadi. Salah. Saya tak ada syarikat. Ramli 23 boleh bersin sambil buka mata. Wow. Cuba tengok sikit. Kirim salam mama dengan abah ya. InsyaAllah. Saya ni jodoh. Jodoh siapa? Dengan abang dia tak nak ke? Jodoh orang lain. Itu pula. Jangan tengok macam tu kat saya segan. Maksudnya nak tengok macam mana? Awak tengok orang macam ni juga kan? Kau tengok orang macam mana? Saya ambil umur 32 tak pernah kahwin, kerja buat laut. Kerja saya ni muat pasir pantai. Tungan, tiba-tiba tungan. Saya baru 17, boleh ke? Tak nak lah budak bawah SPM ni. Pasir pantai pula. Yelah, tengah trend ni. Faham. Bagusnya. Ini yang cikgu mahukan. Kerja cikgu pagi siap. Faham. Petang. Memang petang pun sekarang. Tak ada malam. Tak malam lagi. Tinggi berapa? 155 ke bawah. Saya putera umur 3 panjang. Kenapa ingat Zahra nak kerja? Ya amboi. Awal Zahra. Kemarin 155 kentak lah. Tak baik. Anak ada tinggi lah. Saya dah tiba bahasa Inggeris tadi kak. Ya kan? Cuma jaga sikit. Jom.